So akulah yang kena bagi makan, kalau korang nak tahu lah. Hari ni kita bagi dia wet food lagi lah. Aku ada dry food ni, kita bagi. Yo. Hello. Sini. Makan banyak-banyak. Aku nak bawa balik, tapi masalahnya bila hari tu aku datang naik kereta, dia tak ada tau. So aku tak tahu dia pergi mana. Lepas tu dia takut sikit dengan orang. Jadinya apa yang aku buat is bawa je lah makanan So korang guys, kalau ni bagi je lah makanan kat kucing, standby dalam motor ke apa kan. Tak rugi pun, kongsi rezeki ni. Gaji korang tu banyak-banyak, korang pergi beli apa, beli skin Mobile Legend lah